Sebenarnya ini pertama kali yang difalkan sebagai seorang Perdana Menteri kerana imuniti bersyarat ini disemakkan dengan undang-undang. Tapi imuniti bersyarat ni yang dimaksudkan ataupun yang boleh difalkan ini adalah untuk memberi imuniti kekebalan kepada seorang Perdana Menteri ini, okey, untuk melupuskan saman civil tersebut. Maksudnya dia tak payah appear lah. Sebab kita pun tak tahu sekarang ni perbicaraan tak berjalan lagi. So kita tidak tahu apa itu fakta-fakta yang akan difalkan. Sebab biasanya kalau di dalam mahkamah, bila perbicaraan nak bermula, fakta-fakta kes akan dimasukkan ataupun difalkan ke mahkamah dengan lebih detail. Dokumen-dokumen ini kebiasaan dalam saman civil. Kita ada dokumen-dokumen yang kita akan falkan sebagai evidence, okey, yang akan menyokong kes kita sendiri. Termasuk juga orang yang kena saman ni, bukan orang yang menyaman saja kena masukkan evidence ni semua. So Perdana Menteri yang disaman ni pun kena juga masukkan evidence yang mempertahankan diri beliau dan sebagainya untuk melawan saman civil tersebut. So immunity ini mungkin, qualified immunity ini memberi kelebihan kepada somebody who is ada kuasa dan sebagainya. Itu terpulang kepada mahkamah untuk actually see through permohonan yang dibuat. Tapi kalau kita bacakan daripada situ, kalau kita sebagai orang biasa, yang mungkin saya nak fahamkan orang biasa, dia macam memberi dua darjat yang berbeza bila difalkan begitu. Kita sebagai rakyat biasa, kita nak pastikan kita tak adalah that immunity yang kita tak boleh falkan mengikut undang-undang tersebut. Kita disaman, memang kita kena ke mahkamah. Itu sebenarnya lah yang mungkin dilihat berbeza antara orang biasa dan juga kelompok golongan lain lah.